Bila keluar arahan, mai ambil ni dia ni. Arahan tu bukan seorang-seorang mai ambil, ramai. Khudhuhu fi'il amr. Waw jama', waw fa'il jama'. Mai ambil dia, kemudian mai ikat dia dengan rantai besi. Yang panjang rantai ini adalah 70 dhira'an, 70 hasta. Rantai tu 70 hasta. Hasta ni kata para ulama, hasta yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa panjang dia. Betul-betul hak panjang dia berapa? Bukan hasta kita. Hasta kita pendek. Hasta yang diketahui oleh Allah. Ada beberapa Nabi dihuraikan oleh Nabi SAW. Nabi kata satu hasta 70 ba'. Dan satu ba' adalah jarak daripada Kufah, Iraq pergi ke Mekah. Besi itu saja, besi itu saja. Hatta la yaquma ala rijlaih, kata para ulama, sehingga kan dia tak boleh berdiri pun waktu diikat dengan besi itu. 70 hasta, satu hasta 70 ba'. Ni ukuran lah, ukuran. Satu ba' panjang dia daripada Kufah sampai ke Mekah. Rupanya besi tadi dimasukkan ke dalam mulut, kemudian keluar kot dubur. Maksud ni cerita neraka. Ni cerita neraka. Yang inilah ayat-ayat yang bercakap tentang silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Ayat-ayat inilah apabila dibaca oleh para ulama terdahulu di kalangan orang-orang salafus salih, mereka ulang ayat ni sampai subuh, berteriak-teriak ni, sebab dia faham. Kita baca tak ada apa ayat ni. Saya baca, tuan-tuan baca tak ada apa. Baca, siap salah tajwid lagi. Rupanya rantai besi yang diberikan, diarahkan oleh Allah untuk diikat, dia buat masuk kepada bakal ahli neraka ni, buat masuk kot mulut, keluar kot dubur. Satu qaul lagi, buat masuk kot dubur, keluar kot hidung dia. Min kharai, takhruju min kharai. Silsilah tadi buat keluar, masuk kot dubur, buat keluar kot ni. Betul, tarik. Dah panjang. Tarik. Tarik pergi mana? Khudhuhu faghulluh. Buat pergi neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu suara tu kata, dulu dia ni dulu hak jenis tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nombor 2, kedekut piang tak pernah bagi bantuan kepada orang-orang yang miskin, tak pernah tolong. Duit ada, tak kaya sangat pun, sederhana, tapi kot nak suah RM10 pun tak ada. Heran, kuliah mai rajin. Tuan-tuan, wala yahuddu ala ta'amil miskin ni, manusia-manusia yang tak pernah tolong orang susah. Allah ulang beberapa kali dalam Quran. Jaga hak tak pernah tolong orang miskin ni. Cari orang susah, cari. Hak susah sungguh, cari, sampaikan bantuan. Satu lagi ayat Allah sebut, ma salakakum fi saqar. Bila ahli syurga, hak ni masuk sikit, hak dalam neraka masuk sikit. Ahli syurga boleh pergi ziarah ahli neraka. Sebulan sekali ke 2 bulan sekali, saya tak tahu, tak ada hadis sebut, cuma boleh pergi. Bila ahli syurga pergi, antara perbualan, banyak lagi perbualan lain, antara perbualan ahli syurga,
tengok teruk sangat ni. Maka ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, hampa buat apa ni sampai kena siksa teruk dalam neraka saqar ni? Teruk sangat tengok kena. Dua jawapan. Yang pertama, lam naku minal musallin, dulu tak semayang. Wa lam naku nut'imul miskin, tak pernah bagi makan pada orang miskin. Nah, Allah ulang banyak kali. Satu di situ dan satu lagi di sini. Kemudian ahli neraka nombor 3. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, ambil buku amalan belah belakang. Ambil hak pertama, tak ambil buku amalan apa dah, masuk syurga terus. Hak ni paling hebat ni. Umat Nabi Muhammad saja satu grup dipilih. Hak nombor 2, ambil buku amalan tangan kanan, ahli syurga. Hak nombor 3, ambil buku amalan tangan kiri, ahli neraka. VVIP ahli neraka, ambil buku amalan kod belakang. Kata para ulama tafsir, dibuka dan dipecahkan dadanya, lalu dimasukkan tangannya kat sini, masuk ni, lalu dikeluarkan tangannya itu kat belakang, lalu diambil buku amalannya daripada belakang. Ni pecah ni, dipecahkan dadanya, dibuka, dia masuk tangan ni, nak ambil buku amalan. Punya teruk dia ni, wal'iyadzubillah. Hak ni lagi dahsyat pada yang tangan kiri tak sah. Ambil ke belakang, masuk ni. Hak ni dalam tafsir At-Tabari disebutkan, fasawfa yad'u thubura, menjerit-jerit dia. Fasawfa yad'u thubura, menjerit-jerit dia, kebinasaan dia. Apa dia kata? Habislah aku, binasalah aku, rosaklah aku, berguling-guling. Hak ambil tangan belakang ni. Hak ambil, bukan ambil buku amalan dengan tangan kanan tapi ikut arah belakang. Sambil duk menjerit kata dia rosak, sambil duk menjerit kata tak ada apalah dia, sambil duk menjerit binasalah hidup dia. Memang binasa. Sambil duk guling-guling tadi. Wa yasla sa'ira, Ta'ala kata dia akan dibakar. Tuan no, kita tahu dah ahli neraka kawan ni. Duk main pula suara tu, dia akan dibakar. Innahu kana fi ahlihi masrura, dulu dia seronok dengan ahli keluarga dia. Seronok, sama-sama makan rasuah, sama-sama buat kerja jahat, sama-sama dengan ahli keluarga, sama-sama buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna an la yahur, dia duk rasa waktu hidup di dunia dulu takkan ada kehidupan selepas kematian. Dia kata takkan nak ada kehidupan lepas kematian. Ni Tuhan sebut balik waktu tu, waktu dia tengah guling tu, innahu dhanna an la yahur. Dulu hang duk sangka tak ada kehidupan ni, bahwasanya manusia mati, tulang dia reput, kulit dia hancur, daging dia hancur, apa semua betul habis. Tak, kami hidupkan kembali, kami berikan kembali ruh ke dalam tubuh badannya, hidup balik. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ahli neraka ni bila, calon-calon ahli neraka ni bila pi depan Allah Azza wa Jal menghadap Tuhan, biru muka-muka, biru mata-mata, biru terus. Ulama tafsir kata biru menjadi kebiruan yang Allah sebut wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, daripada perkataan azraq. Dan kami himpunkan orang-orang pendosa ini, bakal-bakal ahli neraka ini, mukanya dikeliling matanya kebiru-biruan. Para ulama tafsir kata sama ada disebabkan terlampau dahaga kerana lamanya berdiri di padang mahsyar, ataupun disebabkan terlampau takut.
sebab dah tengok neraka Jahannam di hadapan dia. Waji ayauma idzin bi jahannam, neraka dibawa di hadapan seluruh penduduk mahsyar untuk disaksikan oleh mereka, supaya ditambahkan kegerunan ke dalam hati mereka ketika melihat api neraka. Waji ayauma idzin bi jahannam, neraka Jahannam dibawa di padang mahsyar, pakat tengok, pakat nampak. Tuan-tuan, kalau Allah sebut setelah ditimbang amalan fulan adalah ahli neraka, tak tengok lagi neraka, tak tahu macam mana, tak tahu, kurang sikit. Hak ni sebelum timbang mana-mana amalan, Allah heret mai dah neraka, pakat tengok. Nampak api je hitam duk naik, pom, meletup.